Okay kan, ni kan, aku pakai lampu besar ni tunjuk kat korang. Nampak tu? Okay, tu thermostat housing, ni oil filter housing dia. Ni aku nak buat satu video khas kepada owner, pengguna-pengguna ataupun owner 177 lah, okay? Tak kisahlah W177 ke, V177 ke, CLA, A-Class, A-Class Sedan ke, yang menggunakan designation 177 Senang cerita yang menggunakan enjin 2.0 kereta korang paling-paling pun sekarang dah berumur berapa? 6 tahun, 7 tahun betul. So, ini aku nak tunjuk satu benda kat korang. Preventative maintenance yang korang dah boleh standby. Aku tak ada lampu aku terpaksa pakai lampu shooting kita. Korang tengok ni adalah bahagian oil filter housing dan juga thermostat housing untuk model kereta korang lah. Kalau kau tengok material dia apa tu? Plastik kan? Thermostat housing dia plastik. Oil filter housing dia pun plastik jugalah. Alright. Benda ni adalah isu ataupun kes yang sama terjadi dengan model 176, 156, CLA, JLA, A-Class yang model sebelum korang ni lah. Okay, tapi nak dijadikan cerita untuk model 250, 177 ni pun juga boleh dikatakan antara common issue yang korang semua dah boleh standby lah sebenarnya. Sebab apa? Sebab thermostat dengan oil filter housing korang dia buat daripada material plastik lah. Benda yang dibuat daripada material plastik ni cukup 7 tahun, 8 tahun material plastik tu akan start mereput ataupun merekah lah. Macam kereta customer ni datang kat kita orang dengan isu coolant. Bila kita check coolant tu bocor daripada thermostat housing dia. Kereta yang datang kita ni pun tahun 2019. Kereta pun dah berumur 5 ke 6 tahun. Thermostat dengan oil filter housing yang dia perbuat daripada plastik tadilah antara benda-benda yang korang dah boleh standby lah. Korang nak cari tempat, nak repair, nak check nak double check dulu pun tak ada masalah. Boleh roger kita orang Transmatic Auto Bench. Kita orang berada berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya. Kita orang buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis geng. Apa roger. Ya, tunjuk kat korang. So. Lampu besar yang aku pakai ni.